Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidira Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Fannaul awalu hurufun tajurul isma faqat wahia tis'ata asyara harfan. Fanna'u fa tafsir. An-na'u mubtada, hukum mubtada marfu ala marfa dhammah yang zahir pada akhirnya. Awalu disifatkan baginya an-na'u, hukum sifat diikuti mausuf disifatkan atas marfu ala marfa dhammah yang zahir pada akhirnya. Hurufun khabar, hukum khabar marfu ala marfa dhammah yang zahir pada akhirnya. Tajurru fi'il mudhari, marfu kapan? Ketika sunyi amil nasab dan jazam ala marfa dhammah yang zahir pada akhirnya. Perbuatan tajuru merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il takdirnya hiya. Isma maf'ul, hukum maf'ul mansub ala manasab patah yang zahir pada akhirnya. Faqat farabit, bagi jawab syarat yang telah dibuangkan. Qad daraf zaman, dibinakan di atas sukun pada mahal rafa jatuh khabar. Mubtada telah dibuangkan, takdirnya amilta amalal hurufil madkurati fahiya qad wahia waw huruf ataf, hiya isim dhamir dibinakan di atas patah pada maharafa jadi mubtada. Tis'ata asyara isim ada merakab, dibinakan di atas patah pada mahal rafa jatuh khabar. Perbuatan isim ada merakab menasabkan isim nakirah menjadi tamyid, harfan tamyid, hukum dan tamyid mansub alamat nasab patah yang zahir pada akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.